Assalamualaikum, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masuk slide dalam program khas. Contoh kita ada slide macam ni daripada WhatsApp ataupun web WhatsApp, kita download dulu. So nanti kita akan download slide tu dalam web WhatsApp. So kita boleh tengok sini lah. So kita akan masukkan slide ni dalam program khas. So di dalam folder download So masuk dalam My Solat Time, pergi dekat My Solat Time sini. Okay, orang baru buka. So klik pada logo kat bar, kemudian pergi kepada program khas. So kalau slide yang bertarikh, kita pergi ke dalam program khas lah. Okay, kita boleh clear dulu setting ni, kita akan search. So kita akan search yang slide yang kita baru download tadi. Akan download, so inilah bola maghrib khas kan. So ini kita akan open. Okay, kalau kita nak tengok tarikh dia, tekan ada sini, kita boleh nampak sini 28 Julai. So sini kita set 28 Julai. 28 Julai. Kalau maghrib ni kita set pukul 7.30 ataupun 7.40 lah. Lepas lepas solat maghrib tu. So kata 7.40. Tekan tambah. Okay. So nanti kita akan dapat lah. So ini yang ni kita padam. So dia akan jadi 28. Nanti kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita masuk dalam testing mode. Sini kita pergi quick setting. Kita on testing mode. Kita boleh pergi kepada program khas sini. Kita double klik. Nanti kita boleh nampak slide yang baru kita masuk tadi tu lah. Kuliah maghrib khas ni 28 Julai. So selepas 28, maknanya 29 hari bulan, slide ni automatik tak display lagi dekat skrin lah. Slide ni dia akan dipaparkan bermula dari, kalau kita tengok daripada program khas ni, daripada 21 hari bulan. Daripada semalam lagi dia dah display sampai 28 hari bulan. Untuk kuliah maghrib. Nanti bila maghrib dia akan berhenti dulu dekat skrin TV tu, dia akan berhenti selama 10 minit lah. Tapi kalau masjid ada live TV, mudah je, nanti tekan sini quick setting. Saya buang dulu testing mode ni. Pergi kepada live TV. Kalau kuliah tekan play terus je. So nanti dia akan dipaparkan dah live TV kat sini lah. Okay, dah habis live TV apa semua, masuk waktu isyak semua, dan tekan stop sini, dia akan back to normal balik. Okay, mudah je. Okay, sekian. Terima kasih.